大家好, Assalamualaikum. So, 准备好了吗? So, are you ready for our class today? Okay. So, hari ni 我们到了第5课. Kita dah sampai bab 5 yang bertajuk 课室里. 课室里. Maksudnya dalam kelas. Okay, jadi hari ni kita punya objektif pembelajaran, kita nak belajar apa yang ada dalam kelas kita, barang-barang dalam kelas. Kita nak belajar cara sebut dengan betul dan kita cuba nak ingat barang-barang dalam kelas tersebut dalam bahasa Cina. Okey. So 老师问, 老师tanya, 课室里有什么? 课室里有什么? Okay, kita tengok apa maksud ayat ni. Lausha yakin. Okay, Niman sebenarnya dah faham dah pun. 可是你有什么? Okay. 可是ialah kelas. Okay. Li maksudnya dalam. Yo. Cuba ingat, yo tu apa maksud dia? Yo tu maksudnya ada. Shema. Apa? Kan dalam kelas ada apa? 可是里有什么? Okey, 课室. Kita ikut Lausha sebut. 课室. 课室. Maksudnya kelas. Li. Li. Dalam. Okey, dalam lawan dia luar. Okey, ini boleh tambahan lah. Okey, luar maksudnya why. Why. Li why. Li why. Li dalam, why luar. Alright, hari ni kita tengok, kita nak sebut je perkataan-perkataan baru. Jadi kita ikut Lausha sebut. Okey. 课室里. 课室里. 时钟. 时钟. 白板. 白板. 白板擦. 白板擦. 门. 门. 窗. 窗. 厨. 厨. 桌子. 桌子. 椅子. 椅子. 垃圾桶. 垃圾桶. 扫帚. 扫帚. 热力. 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 电灯. 电灯. 风扇. 风扇. 扑克牌. 扑克牌. 书包. 书包. 铅笔. 铅笔. 橡皮. 橡皮. 步子. 步子. 尺. 尺. 字典. 字典. 书. 书. Right, so ini dua soalan yang dalam bab ni yang Niman kena betul-betul mimbai. Okay, faham. Dan kena selalu berlatih untuk tanya soalan ni. Okay, supaya nanti Niman boleh jawab dengan lancar. Kita ikut Lausha baca soalan ni dulu. 课室里有什么? 课室里有什么? Dalam kelas ada apa? So Niman boleh jawab. Okay, Niman可以回答 课室里有 dalam kelas ada. Dekat belakang tu kita sebut ada apa? Okay, as example, kita ikut tengok gambar tu. Okay, ada jam. So kita boleh jawab soalan Lausha tadi. Okay, Lausha tanya. Lausha 问 课室里有什么?
课室里有什么？ So 你们jawab 课室里有时钟。课室里有时钟。Macam tu, dalam kelas ada jam dinding. Okay, next. 课室里有什么？cuba jawab soalan 老师。课室里有什么？课室里有白板。课室里有白板。Dalam kelas ada papan putih. Bai putih, ban papan. Okey, papan putih. Okey, 下面 next. 课室里有什么？课室里有白板擦。课室里有白板擦。Okey, duster. Okey, 下面 next. 课室里有什么？课室里有门。课室里有门。Ada pintu. Okey, 下面。课室里有什么？课室里有窗。课室里有窗。Maksudnya dalam kelas ada tingkap. 课室里有什么？课室里有厨。课室里有厨。Dalam kelas ada almari buku. 课室里有什么？课室里有桌子。课室里有桌子。Dalam kelas ada meja. 课室里有什么？课室里有椅子。课室里有椅子。课室里有什么？课室里有垃圾桶。课室里有垃圾桶。课室里有什么？课室里有扫帚。课室里有扫帚。Alright, so itu beberapa barang. 刚才有一些课室里的东西. Okay, ada beberapa barang yang di dalam kelas. So, Lausha nak Niman berlatih dulu. Berlatih dulu dengan soalan-soalan tadi, barulah Lausha akan ajar pula apa lagi yang ada dalam kelas. Okay, 再见, selamat mencuba. Assalamualaikum.